Fakta negara Malaysia setelah ditinggalkan TKI asal Indonesia, sekarang bermunculan TKI dari Bangladesh. Saking banyaknya TKI dari Bangladesh membuat resah warga Malaysia. Lihat videonya ya. Video bukti supaya pihak-pihak yang berkaitan buka mata. Kita boleh nampak tu pelarian bebas berniaga. Boleh nampak kedai dekat sebelah tu. Boleh nampak kat depan tu, nampak kita berada dekat Malaysia ke dekat Bangladesh ke. Kedai Pakistan. Ni kedai Pakistan ni. Jaga kedai. Berlaku lembat kau orang semua. Balik. Bab. Hari-hari bersama ya. Kau ingat orang Indonesia yang datang Malaysia ni semua jadi bibik ke? Jadi orang gaji ke? Jangan sok sultan lo, sok-sok kaya. Ini negara-negara miskin. Yang kacau you. Ya, memang saya anak Malaysia. You cakap, lagi-lagi cakap. Anak Malaysia ke saya tak tahu. Satu kali bukan satu kali. Memang saya hari ini kacau kerana saya anak Malaysia. Lagi cakap, lagi cakap. You kalau Lagi cakap, okey. Okey, lagi cakap. Memang saya kacau. you satu orang saja. Memang saya kacau sebab saya ada perasaan anak Malaysia. Saya perasaan saya anak Malaysia. Saya marah. Itu orang saya kata, saya marah. You Bangladesh ada license besi buruh kan? Tak ada kan? Saya Bangladesh ke Ah. Myanmar ke? Saya apa beri? Saya anak Malaysia. You punya hal ini. Saya anak Malaysia. Tinggal yang layak di Malaysia. Dan terlihat jelas orang etnis Rohingya ramai-ramai di jalanan Malaysia sedang demo. Kita tahu ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jangan kacau. Okey? Tak puas hati boleh call sama saya. Assalamualaikum. Okey. Ini saya ada dekat Sungai Buloh, Kampung Baru Sungai Buloh. Saya pun tak tahu, baru hari ni saya tahu ada Kampung Bangla kat sini. Ada Pasar Bangla. Okey, you boleh tengok ramai Bangladesh kat sini. Okey. Ini kita nak tunjuk video bukti supaya pihak-pihak yang berkaitan buka mata. Kita boleh nampak tu pelarian bebas berniaga. Boleh nampak kedai dekat sebelah tu. Boleh nampak kat depan tu, nampak kita berada dekat Malaysia ke dekat Bangladesh ke. Nampak kedai sebelah ni. Kita boleh nampak betapa bebasnya warga asing pelarian berniaga. Kita boleh nampak. Kita boleh pergi ke dekat kawasan ni, kita boleh nampak berapa ramai warga asing, berapa ramainya pelarian bebas. Kita boleh nampak depan tu, kita boleh nampak kita boleh nampak depan tu KLCC, Menara PNB. Kita boleh nampak. Ini kawasan pinggiran kota yang kita tunjuk ni kawasan pinggiran kota. Tapi rasanya kalau siapa yang biasa lalu sini tahulah sini lorong Rohingya. Kita boleh nampak betapa bebasnya Malaysia ni dah jadi kamp pelarian terbesar. Pelik. Pelarian boleh bebas je. Di seluruh pelosok negeri pelarian bebas.